Harta, okey. Harta ialah apa yang ni tuan-puan kena ingat ni. Harta ialah apa yang ada cash flow. Cash flow ni senang ialah pendapatan. Passive income. Cash flow. Termasuklah rumah yang ada income, sewa, ada sewaan. Tuan-puan ada tanah, memiliki tanah yang mendatangkan hasil. Apa lagi tuan-puan? Tuan-puan apa saja yang tuan-puan miliki lah. Kalau tuan-puan ada kereta, 5 buah kereta, semua kereta tu untuk disewakan, tuan-puan ada income. Kereta pun boleh jadi harta. Kereta ada income sewaan. Okey. Tapi kereta yang pakai sendiri itu bukan harta, itu hutang, itu beban. Nak tahu senang je, beza harta dengan hutang ni mudah je. Dengan tuan-puan memiliki perkara tu, duit masuk dalam poket atau duit keluar. Kalau duit keluar, itu beban. Kalau duit masuk, itu harta. Itu simple saja. Macam rumah. Rumah duduk sendiri, dia bukan masuk dalam harta sebab tak ada income. Kita kena bayar baru boleh duduk. Tak bayar tak boleh duduk. Bank punya. Tapi kalau rumah yang boleh disewakan, ada cash flow positif, lepas tolak semua, bayar bank apa semua, ada lagi duit masuk dalam poket, itu harta. Okey. Jadi, okey. Tanah. Ataupun tuan-puan memiliki bisnes. Ataupun harta intelek. Harta intelek. Contoh macam buku. Penulis buku. Macam saya ada royalty. Saya penulis buku bestseller, Wang Emas, Misi Bebas Hutang. Saya tak jual buku ni. Penerbit minta saya tulis buku dan dia terbitkan, dia dijual. Dan Galeri Ilmu, penerbit bayar saya royalty. Ini bukan buku sebenar, ini sampel saja. Yang sebenar dia besar, ni kecil. Okay, saiz mini ni. Okay. Dan saya dibayar royalty. Bisnes pun ada income. Okey, termasuk bisnes adalah bisnes public goal. Ni pun sama juga, ada royalty. Dah mati pun ada income juga, royalty. Jadi ini semua ni ialah passive income. Pendapatan pasif lah. Ini income kekal. Ini gaji. Ni gaji ni sementara. Jadi ini income kekal sebab harta ni milik kita. Gaji, jawatan ni bukan milik kita. Ni banjikan kita punya. Anything happen, dia boleh tukar je position kita dengan orang lain. Jadi tuan-tuan kena faham, ini adalah pendapatan sementara, ini adalah pendapatan kekal.